Nombor 3. Volkswagen kuning muncul selepas disebut. Menurut YouTube Kisah Seram Malaysia, tahun 2014, seorang wanita berkongsi pengalaman seram yang tak akan dilupakannya. Malam tu, dia dan rakannya Siti dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur ke Kuantan, Pahang. Mereka bertolak pada jam 1 pagi disebabkan jalan sesak masa cuti hujung minggu. Siti, jangan tidur dulu tau, tunggu lepas genting sempah baru boleh lena, katanya sambil memandu. Mereka borak macam biasa, cuba hilangkan ngantuk. Tiba-tiba mereka mula cerita pasal kereta Volkswagen kuning yang terkenal tu. Sedang mereka ketawa dan bergurau, muncul sebuah kereta Volkswagen kuning betul-betul depan kereta mereka. Tengah kita orang elok-elok je bersembang, duk gelak-gelak ketawa tu kan, tiba-tiba muncul kereta Volkswagen warna kuning bang. Betul-betul dekat depan kereta saya. Siti, ini ke kereta Volkswagen kuning tu. Siti gelak, itulah engkau. Sebut-sebutlah lagi. Kan dia dah muncul. Tapi tiba-tiba, muka Siti berubah. Dari ketawa terus jadi pucat dan serius. Siti memberikan isyarat tangan menyuruhnya diam. Adoi, engkau ni dah kenapa pula ni, Siti? Oi, apa hal? Tersampuk setan ke apa? Katanya. Engkau ni dah lawe? Dahlah tak payahlah cerita pasal ni lagi, jawab Siti. Hek eleh, kenapa? Apa hal kau ni? Tanyanya. Siti memarahinya. Dahlah, nantilah kita cakap pasal benda ni. Dia terdiam. Selepas terowong genting sempah, kereta kuning tu makin perlahan. Rakannya nak potong, tapi Siti larang. Jangan potong, jangan dekat sangat, drive je. Siti duduk diam sambil baca sesuatu. Rasa seram makin kuat. Mereka ikut belakang kereta tu selama 10 minit sampai akhirnya kereta tu hilang begitu saja. Sampai rumah, mereka langsung tak singgah mana-mana. Esoknya baru Siti cerita dalam kereta tu dia tak nampak sesiapa pun memandu, dan selepas tu dia terus demam. Esoknya bang, baru Siti buka cerita. Kata dia, malam semalam tu dia memang dah rasa tak sedap hati sangat-sangat tau. Dia tak nampak pun siapa yang ada dekat dalam kereta tu. Maksudnya kereta tu kosong tau. Tak ada pemandu, tak ada apa. Nombor 2. Hantu Volkswagen kuning. Menerusi YouTube Nina Story, pernah tak dengar pasal kisah kereta Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak? Menurut Nina, kereta ni bukan kereta biasa. Ia dikatakan telah mengganggu pengguna jalan raya sejak tahun 1956, terutamanya selepas pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan yang melalui kawasan Jelapang di Perak. Kisah seram ini bermula dengan tragedi rumah tangga. Seorang isteri kantoi ada hubungan sulit. Mereka bergaduh besar dan suaminya dibunuh dengan kejam. Mayatnya hilang, tapi kereta Volkswagen kuning itu dibawa lari oleh si isteri bersama kekasih gelapnya. Namun roh si suami masih tak tenang. Pada masa dahulu ada seorang isteri yang telah curang dengan suaminya. Si isteri ini telah membunuh suaminya dengan cara yang sangat kejam sekali. Dan dia kemudiannya telah merampas kereta Volkswagen suaminya. Dia dikatakan kembali menghantui kereta itu. Sejak itu, kereta tu sering muncul secara tiba-tiba di tengah Lebuh Raya Karak, memotong, memperlahankan kenderaan dan kadang-kadang hilang begitu saja. Tahun 2009, seorang pelajar UIA naik motosikal dari Gombak, Kuala Lumpur ke Temeloh, Pahang. Sekitar jam 7.30 malam, dia terlihat sebuah kereta Volkswagen kuning perlahan di hadapannya. Dia terus teringat cerita seram yang pernah didengar. Jadi dia cuba kekal tenang. Aku jangan potong, bisik hatinya. Tapi kereta tu yang potong dia. Dan masa kereta tu melintas, dia nampak dengan jelas kosong. Tiada pemandu langsung di tempat duduk depan. Bila kereta tu potong je dia telah terlihat kereta tersebut bergerak tanpa ada pemandu. Sejak malam tu, dia takkan pandu sorang-sorang lagi di Karak, apatah lagi bila nampak cahaya kuning dari jauh. Nombor 1. Terserempah hantu Volkswagen di terowong. Menurut kisah yang diceritakan oleh Fiction Syashad, waktu itu dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya di Kedah. Masa tu dia baru habis kerja sebagai pembantu tukang masak di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Disebabkan cuti yang tak menentu, dirancang nak balik malam tu juga. Sebelum itu dia berehat dahulu dan bertolak sekitar jam 11 malam. Dalam perjalanan, suasana tenang hinggalah dia sampai ke terowong menora dekat kawasan Jelapang, Perak. Di sedang pandu laju sambil hisap rokok dan buka cermin sikit. Radio pula senyap sebab tiada siaran di kawasan tu. Tiba-tiba
Tiba-tiba muncul kereta Volkswagen Beetle kuning lama dari belakang, bagi lampu tinggi 2 kali dan terus memotong kereta D. Dalam hatinya, laju juga kereta antik ni, tapi bila dia pandang balik ke depan kereta tu hilang, macam gaib. Lepas keluar terowong, jalan mula gelap dan sekali lagi kereta sama memotongnya tanpa bunyi, tanpa nombor plat. Kali ni dia rasa lain macam. Yang paling menyeramkan masa kereta tu seiring dengan kereta D, lampu dalam menyala. D nampak tempat duduk pemandu kosong, tiada sesiapa pun dalam tu. D terus panik, slowkan kereta dan ikut belakang sebuah lori sampai ke R&R. Di situlah dia berhenti dan tidur dalam kereta sampai subuh. Kata D, dia dah lama dengar cerita pasal Volkswagen kuning, tapi malam tu dia alami sendiri.